Suraya buat fucuk inti ayam dengan lobak putih. Apa tu? Jom kita buat. Rendam dulu fucuk ni bagi lembut, senang nak gulung. Kat mana nak cari? Jangan pening-pening. Dekat kedai Aceh pun ada. Untuk isi pula, tumbuk bawang putih, kemudian sagat lobak putih sampai macam ni. Letak garam, air, basuh bersih, kemudian perah sampai kering tau. Protein kali ni udang dengan isi ayam. Sayuran optional ni lobak merah dengan daun bawang yang dah dipotong-potong. Laju-laju masukkan lobak putih tadi, 1 biji telur bagi semua bahan melekat, bawang putih, sikit tepung ubi, sedikit garam, sos tiram dan akhir sekali lada putih. Dapat tak tu mamis? Kalau tak, kena ulang video ni. Gaul bagi sebati macam ni, pastikan tak berair tau. Gulung dengan fucuk yang dah lembut tadi, nak puas makan, letak inti tu gemuk-gemuk. Terus kukus agak-agak dalam 30 minit ataupun sampai masak. Nak kukus saja pun boleh, nak versi goreng pun mantap. Lembut-lembut kat dalam, crispy dekat luar. Rasa dia macam nugget tapi version lagi sihat. Satu family boleh makan, memang ngam. Selamat mencuba mami.